Dia cari, jual sungguh ke tak. Macam mana dia createkan sehingga orang boleh menderma sampai 8,000 sekali Jumaat. Data anak-anak muking dia yang susah pakai miskin. Ada di masjid. Pakai miskin kapun dia tidur jenera ibu-ibu. Tak usah pusing. Dia tak boleh dia mari masjid, mari ambil gula, beras, keperluan dapur. Nampak? Dia pitih masuk, dia waktu tobik balik. Pitih masuk, dia waktu tobik balik. Orang menderma, dia infakkan derma orang itu untuk tidak sipar. Tengah masjid sipar, sohu, ada 200,000, 150,000, nyelok jambil tak ada. Sini ada jalan nak mau sedah dia. Kemah molek lah. Setengah masjid, nyaya, Tok Ime, sebagai fungsi. Saya pitih dia. Siapa kanak mungkin kata ke dia? Dia tak kuasa kata, masjid kita ni nanti tunggu dia mati baru boleh guna pitih tu. Waktu kata tahulah bila nak mati. Waktu kata mati cepat. Pitih mana mari 500 tu sebulan? Kan tidak ada poket bapak kita. Akhir sekali rumah Allah Ta'ala jadi hebat. Rumah Allah Ta'ala jadi comel. Rumah Allah Ta'ala jadi bersih. Allah Ta'ala maha melihat. Yang menyebabkan boleh buat perkara ni kerana mari daripada poket-poket demo pitih. Pun bila kita mati, kita boleh pahala. Sipir di dunia dengan ringgit Malaysia. Dalam kubur ditukar dengan pahala. Sipir pitih dengan tabung haji dengan ringgit Malaysia. Pergi Mekah ditukar kepada rial Arab Saudi. Hak tolak ya tuan-tuan. Tak cerdik lalu nak kita. Kedekut kita mu. Nak ayat pun. Malu kau masjid hak dogo. Masjid muking. Supaya tuan-tuan ni berikut lagi ni pergi jalan dalam kampung begini. Kapasiti masjid dia 900 orang boleh muat. 900 orang. Di antara contoh masjid lah. Masjid lain pun ada juga hebat-hebat lagi. Amo tahu pasal amo selalu ada kuliah situ. 900 orang yang bertanya Tok Imam muda dia. Kapasiti muat berapa orang ni? 900 orang dia kata. Amo kata Ustaz Aiman bertanggungjawab dah. Ustaz pergi mana-mana Ustaz akan buat contoh masjid awak. Berapa? Pasal awak boleh collection sekali jemaah 8,000. Kapasiti masjid 900 orang. Tak ada datuk, tak ada santri. Sekali jemaah 8,000 tuan-tuan. Ni saksi dia. Dan dia pun selalu semalam hamba di Terengganu pun dia live sama hamba. Mesti kalau hamba ini sama ceramah sana dia pun, Ustaz terima kasih Ustaz. Ustaz selalu sebut nama masjid hamba. Nak memotivasikan orang lain. Sebab itu masjid dia boleh isytiharkan kepada anak muking dia. Kalau anak muking dia mati, siapa set masjid tangguh belakang. Kau gali kubur, kau mandi, siapa set? Anak muking tunggu mati. Free. Nampak? Loan ni kan tak ada 1,000 lebih. Tak boleh mati tuan-tuan. Kena tangguh dulu. Kena buat pinjam ni. Baru boleh mati. Ibarat gitu. Selesa anak muking dia. Padahal macam pun tuan-tuan ni lah. Tapi 8,000. Dan bukan sebulan, 2 bulan. Kamu tengok status. Bermula daripada tak cukup 9,000, naik 9,000, 7,000 dan penuh dapat 10,000 lebih. Ramai orang bila kamu sebut dalam ni, orang nak mengesahkan. Ya Allah sungguh ke Ustaz Muhtar Raya. Ada lagi. Siapa ke daripada Thailand, daripada Patani dan juga Naratiwak. Pergi cari di masjid ni. Dia cari, ya Allah sungguh ke tak. Macam mana dia createkan sehingga orang boleh menderma sampai 8,000 sekali Jumaat. Data anak-anak muking dia yang susah pakai miskin. Ada di masjid. Pakai miskin kapun dia tidur jenera ibu-ibu. Tak usah pusing. Dia tak boleh dia mari masjid, mari ambil gula, beras, keperluan dapur. Nampak? Dia pitih masuk, dia waktu tobik balik.
Pitih masuk, dia waktu ambil balik. Orang menderma, dia infakkan derma orang itu untuk tidak sipar. Tengah masjid sipar, sohu, ada 200,000, 150,000, nyeluk jambil tak ada. Sini ada jalan nak mau sedah dia. Kemah molek lah. Setengah masjid, nyaya, Tok Imam sebagai fungsi. Saya pitih dia. Siapa kanak mungkin kata ke dia? Dia tak kuasa kata, masjid kita ni nanti tunggu dia mati baru boleh guna pitih tu. Waktu kata tahulah bila nak mati. Waktu kata mati cepat. Tu imam tu suruh mati cepat. Berapa ada dia jadi penghalang dalam masjid. Benar. Patutnya boleh pahala besar. Pasal dia ketua. Dia peneraju, pembimbing. Khabar-khabar dia sebaliknya pula. Orang doa pula suruh mati cepat. Boleh ke? Cuba bakat-bakat fikir. Orang bubuh letabung nak suruh infakkan, alirkan bitih tu untuk infra kemudahan, untuk pengimarahan. Dan tiap-tiap bulan nak yakwi masjid tu nak yakwi, panggil penceramah-penceramah pelah-pelah. Ahmad Dasuki bulan ni, bulan depan Azhar Idrus, bulan lagi Ustazah Azhar Arif daripada UKM, bulan lagi panggil Mukhtar bin Yaakob. Dia tiap malam hak dia panggil tu orang beribu-ribu ramai mari collection banyak sumbangan. Nah ya, pasal pitih dia banyak. Cuma malam Ustaz Mukhtar ya boleh 900 tak klik modal. Tak sahulah mana. Panggil Datuk Badli Shah. Ngelah kali panggil Haslan Bollywood. Sekarang dia tengah duduk dengan Wadi Anwar. Beli tiket kapal terbang. Masjid beli tiket kapal terbang. Masjid mungkin kapung. Cara berfikir. Sewa hotel di Perdana. Mari nak untuk kuliah maghrib esok. Pagi esok Ustaz Azhar Arif ada kelas di UKM. Dia kata sipir awak dia Ustaz pitih banyak. Orang infakkan itu untuk suruh kita alirkan. Bila ahli jemaah tengok ada benda yang mendatangkan benda yang baik, benda yang bagus dan sebagainya itu, sudah tentu orang pun suka bersedekah. Orang suka. Baik pergi ke masjid tu baik pergi ke masjid tu baik pergi masjid tu. Wa ma anfaqtu min syai' fa huwa yukhlifu. Siapa dia yang menginfakkan sesuatu yang ada daripada dia, wa ma yukhlifu wa huwa yukhlifu, nescaya aku akan ganti. Tak seharusnya mau panggil orang ceramah, mau panggil orang goto-goning bunyi sekian tak apa, aku ganti. Bila pun orang ramai mari, lebih pada tu lagi 5-6 kali ganda lagi mari. Munyaya pitih. Tak betul lah pitihmu. Nampak? Dan nama sarankan kepada dia. Dah pitih banyak kata. Bagilah kepada anak mungkin. Anak mungkin hok dalam kertas lagi baru nak nikah. Kalau betul lah pengantin lelaki itu, anak mungkin kita. Bui 500. Masjid bui 500. Sebagai galakkan. Kerana dia nak mendirikan masjid. Betul lah pengantin perempuan tu anak mungkin kita juga. Bui juga 500. 1,000 tak apalah. Orang akan sebut ke dia, bagus masjid tu. Bila ramai orang kata bagus masjid ni, dalam ramai-ramai pun Allah Ta'ala makbulkan doanya, dia kata bagus tu. Apa? Ni kata masjid dia, tak gerak. Masjid dia. Kawan tak pergi. Tak ada gapo. Lagi ada set-set tu tak leki nak gitu. Duk pakai kepala dia gitu. Setengah nak yakwi. Tak boleh pun kuliah luar nak masuk. Dia duduk dengan dia. Biar ada 4 orang pun, jenera 2, tidur 4. Gomo juga nak yakwi. Panggil orang tak boleh lah. Bila panggil orang ke gitu gini. Ada yang berfikiran demikian.
Pung bila dia berasa sendiri panas pedih kali, pung letak jawatan. Bila letak jawatan, naiklah orang bayar-bayar supaya ni hak muda-muda naik. Oh, buat postmortem, buat semula balik semula kamu begini, orang kampung penuh penak mari. Siapa dia tergamuk royak kita. Dia kata Allahu Akbar tak. Si anu tu kata ke dia, faham apa aku tak mari dah masjid ni. Lepas dia sembahyang jemaah mana? Dia sembahyang jemaah rata-rata ustaz. Jangan main-main tuan-tuan. Ujian Allah Ta'ala. Ya mukallibal qulub sabit qulubuna ala dinik wa ala ta'atik. Wahai pembalik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hari ni pilih aku sehingga akhir hayat aku. Berapa puluh tahun dia pegang jawatan itu. Nak ya Allah. Sehingga anak mungkin kata begitu. Masya Allah. Jangan main-main tuan-tuan. Kerja Allah Ta'ala ni. Sebab tu kita jangan berasa kita lah yang terbaik. Kita yang paling waruk. Kita paling islamik dan sebagainya. Allah Ta'ala uji kita. Masya Allah. Sebab tu kita minta yang Allah Ta'ala tetapkan semua iman kita. Biar tetap iman kita semua. Biar kita berada di landasan yang betul. Sehingga ke akhir hayat kita. Baik. Bila begitu, maka keluarlah cincin di masa remaja dari jarinya, dan ia melepaskan pakaian pengantin dari badannya. Tak ada dah lah. Comel. Pengantin ke comel ke? Ketika tu tak ada comel dah ibu-ibu. Tak ada kuputih-kuputih. Lah ni boleh lah. Jenama tak jenama. Ambo tak pakai kain hak murah. Tok laki ambo tak ui. Hari tu dia beli, ambo beli salah beli nyomarah tu gak nyomarah. Pasal ki pakai hak murah. Tak ada standard. Look lah. Ambo pun tak boleh pakai. Hari tu ambo terang pakai, klik ke atas. Ambo ingat aku naik butik apa. Rupanya baju tu ambo tak boleh pakai pasal murah. Ya mai ibu-ibu. Kain semaya ambo ni 4 kali bayar ni 240. Ambo tak boleh semaya kain biasa tak boleh. Nak gitu. Oh, hak ni Siti Khadijah ni. Hak dia mau pakai Siti Sarah. Mati dah Siti Sarah. Apa? Ke mana ibu-ibu? Pada bunga pula keliling bunga tek sebuti hak besar. Hak belakang kata mahal tu, mahal tu, mahal tu. Tak boleh beli kita, tak gerak kita tu. Pandai sungguh pokok Yahudi. Pandai sungguh pokok Yahudi. Dia masuk secara halus. Bagaimana cara nak supaya orang tidak kosong semaya. Dia masuk kok makan ni. Dia masuk kok pakaian. Dia masuk kok permainan. Makan ni, kabar-kabar kita makan kat sotrela. Baru tubik. Makan ni tu tidak halal. Tak. Ya kita ni celak mata mamah tu. Bahagia ke mana ustaz? Surah Tuhan lah. Mungkin kita tidak tahu. Lepas pada tu duduk dalam kitanya. Tapi mengalir dalam tubuh badan kita. Padalah payuh semaya baik kita. Padalah gelak lemak. Pada ceruh benar lapu di masjid. Nampak gelak, tak nampak. Kira itu. Gi kok mene. Nak suruh orang leka. Seminggu 2 baru ni beribu-ribu. Boleh hamba kata? Kau salah hamba kata? 100% orang Melayu yang beragama Islam. Salah kan? Kau salah minta maaf. Kau 98%. Kau 95. Kau 99. Kau 80%. Ya 20% lagi orang lain. Kalau salah minta maaf lah. Kalau hamba kata 100% orang Melayu yang beragama Islam. Kita pergi main ni. Kita lekakan mereka. Kita jangan suruh dia masuk Yahudi. Jangan suruh dia masuk Nasrani. Tak payah. Payah popok tu nak masuk. Dia payah nak tukar agama. Biar dia perangai dia serupa Yahudi, serupa Nasrani. Beres dah kita.
Orang putih mari sini, kita tak boleh nak suruh dia masuk Melayu. Dia orang putih. Bui kain sarung lepas dia pakai. Bui baju kurung kedah dia pakai. Lepas bui kain telekung dia pakai. Kita kata, ada tak?